Hai guys, Dek Guru Seremban 2 kat sini. Okey. Sebelum ni saya ada buat posting berkaitan dengan bank boleh jual korang punya hutang kepada pihak ketiga ataupun debt collector. So dekat posting tu ramailah yang tak setuju, yang ada yang kata bank tak boleh jual lah, tak adil kepada peminjam, dan ada yang kata juga kalau hutang tu lebih daripada 6 tahun, bank dah tak ada hak untuk kutip. Dekat video ni mungkin ada 2 ke 3 part untuk aku jawab satu persatu dia punya persoalan ni. So persoalan satu adalah, adakah bank boleh jual korang punya hutang kepada pihak ketiga? Jawapannya boleh dan tak boleh juga. Kalau dalam bahasa bank, dia bukan jual, tetapi dia assign atau dipindahkan. Dan benda ni pun ada dalam agreement korang waktu korang sign untuk korang buat loan tu. Tapi bukanlah bank boleh sesuka hati untuk assign korang punya hutang tu kepada orang lain. Dia ada syarat-syarat dia. Mestilah hutang tu dah jatuh kepada NPL ataupun non-performing loan, dan bank perlu sahkan kepada Bank Negara Malaysia untuk dapatkan approval. Dan dari situ ada dua cara. Bank boleh hire DC ataupun debt collector untuk kutipkan hutang tu untuk diorang. Dan yang tu method yang selalu bank buat lah untuk kutip hutang diorang. Tapi bila hutang tu dah lebih daripada 6 tahun, dah jatuh kepada hutang lapuk, bank boleh assign ataupun pindahkan hak milik hutang tu kepada pihak ketiga, iaitu DC ataupun agensi kewangan yang lain lah. So memang valid sebenarnya untuk bank buat macam tu, dan dia still dipantau oleh Bank Negara Malaysia. So masih lagi ikut undang-undang, dan korang pun dah sign agreement. Itulah yang korang kena tanggung. So korang jelas tak? Boleh bagi pendapat korang dekat ruangan komen.